inilah Merdeka Motorhome dari Toyota Camry ZIL yang didatangkan dengan enjin diesel 2.8 gear automatic. Mudah untuk pergi ke driver sini. Okey. Lepas tu nampak lebih lapang sini. Tapi kalau nak tidur baru tarik extend bed ni. Overcap bed dia baru jadi luas. Macam ni boleh 3 orang kat atas. Dan kat bawah ni pun boleh muat 3 orang. Sebab dia punya cushion ni boleh letak kat tengah. Sini. Dan meja makan ni pun boleh alihkan untuk jadi katil yang penuh kat sini. Okey, unit ni dah full spec dah. Kita ada ventilation fan, lampu. Lepas tu ada aircon rooftop. DC, ada AV. Lepas tu ada fridge macam biasa. Ni almari baju. Sinki. Okey, toilet dia macam biasa, standard punya Japan toilet. Ada sinki dengan jamban. Ini untuk mandi.